ada insiden tu tahun lepas kot. Guru marah tapi tak panggil-panggil lagi. Ya kan. Ada rezeki masing-masing ada. Minta tu kena minta lah. Ikhtiar kita. Duit tak masuk ke bank kau. Kau ada meriah juga sana. Dia buat keriah di masjid tau kalau. Ayo. Dah dah duit. Ya dah dah. Habis dengan tenaga kita yang tak ada masalah bel, maksudnya bel. Kalau ada pun kita rehat lah. Kita pergi gitu. Kerja ada OT kot. Kau tak kira kan dalam PJ gitu dah. Kalau tak ada OT tak ada. Gitu. Dia boleh tahu kita lah nak OT kalau kita sanggup gitu lah. OT standard 12 jam tu. Setakat ni beres lah. Okey, suasana kerja kau apa nama ni. Okey, tempat kerja tu beres. Dia peheh jauh kerja tau. Jadi Yalah dah. Dia panggil toksik dia tempat kerja. Ya tentu mana-mana pun kalau tak ada tu mungkin tempat kerja juga gitu. Mungkin dengan robot kot, kerja dengan robot dengan mesin. Yalah. Kalau kita tahu cara dia mari masalah kamu kita cara nak selesai dia. Lepas tu kita tahu keadaan kan orang tu kita kena faham dia tu ke mana kan. Betul. Cara dia lain. Okey. Ya dah betul. Kita pun kerja dengan orang ramai je kot, bawah orang je kot tak? Maksud kita kerja ni tak jalan. Tak ada idea kira tak? Nak sekali betul-betul pihak kena kerja 4-5 juga. Baru bila apa tu. Kalau nak ayat mulut gini macam tak siapa. Okey.
handle orang-orang tu. Kita kerja handle orang tu je korang tu. Kita macam supervisor lah. Jadinya komunikasi, maksudnya komunikasi tu penting. Maksudnya kita kena lagu mana kita nak pujuk, kita nak kecek dengan dia. Gitu. Kena speaking ya. Lo ni adik demo we ada sekali di sana ko dia duduk kerja mana? Mandi. Beres lah tu kan. Apa nama ni nenek duduk di rumah kuah tu duduk dengan siapa lah ni? Tu. Kat mana duduknya? Situ juga kau? Kau betul lah. Kau yang pergi rumah Pok Dara alik mana tu? Siap boleh lagi tak? Betul tak? Ya. Apa nama ni nak jalan boleh lagi. Nak pergi jalan slow-slow lah tak? Wing raya Aidilfitri hak lepas tu balik dah tau. Raya puasa ni. Balik dah. Okey. Cuba sekat pula. Raya ni yalah. Nanya santun ni apa ni? Yalah, tak kira duduk atas belakang. Kadang-kadang orang ni kadang-kadang jatuh kot. Nerak mengadu. Kadang-kadang dia duduk bawah. Dia akan ada kesusahan akan datang. Yalah tu. Ambil masa pun. Main dengan ni. Balik sekolah makan nasi tidur gitu buat kerja sekolah gitu ya. Lo ni macam pengurusan manajemen duit tu lagu mana tau. Nak kau tu macam ni tau mikir. Erti bahasa ni mahal. Saya duduk mahal ya. Pakai masa ni. Dia tak ingat ni. Ya, niat kita tu. Niat awal lagu mana tu. Contoh kan. Nguji comel kalau niat comel awal tu tau. Ujian lah tu kalau ada KL kau mari nak terima mana. Tu kita nak ada benda tu, nak move on daripada ujian tu. Kau kadang-kadang mari benda begitu menjadi pengalaman kepada kita juga tau. Jadi akhirnya kita ingat apa semua. Nak erti bahasa tu payah. Pakai tangan.
Yo. Hmm. Ya, betul. Ya, ya. Ha. Mari benda lah. Lepas tu benda hok mari waktu tu hok lebih kan lagi gabut kita plan pun kan. Tu hebat macam mana dah. Hello we. Ada line. Hello. Ada line tu. Cycle lah. Cycle bukan cycle je dia bang. Highway ni ambil ke Tergen. Tengok. Ambil lah Tergen. Panjang. Okay. Nak ambil tu kita siap. Putus-putus kan. Lain putus-putus tak. Enjoy. Kita fikir kita rasa ni wadah tu buat mari tu buat week apa kita plan tak jadi tu memang okey lah. Mana ni? Tak terlintas nak pergi Johor lah. Lepas tu biasanya plan gitu lah. Akan buat kita plan, maksudnya benda tu tak seiringi buat kita nak. Lepas tu akan mari hok beres juga. Walaupun pokok kita ni kemarin ni plan tak luar, maksudnya kalau nak pergi kerja di apa guru swasta kot, tapi bahagian luar lah. Tapi kan mungkin tu nak pergi cover dulu, tengok mak ayah dulu ya benda apa semua nak jaga gitu kita fikir-fikir balik ya Allah juga tu hebat gitu mana ni tu dah ya apa pun ada orang lain dah apa semua rujuk ke tu dulu. Bagus we ada nasihat banyak jangan demo ni. Pengalaman dah sengguh pengalaman kot tau. Beres we beres. Awak duduk tengah derah lah ni. Support kita pun pergi deh. Kita minta maaf daripada hujung rambut sampai lah hujung kaki dia. Beres we deh. Kita jumpa mula pula. Waalaikumsalam. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa ada ke pun ikut saja kau. Ada. Saja nak tanya khabar. Dia mau sebaya kau macam mana tu? Sebaya sama tu.